Berikut adalah ulasan terperinci mengenai model-model kereta baru yang telah dilancarkan atau penting di pasaran Malaysia pada tahun 2025 dalam bahasa Malaysia. Teks ini ditulis secara panjang, campur tolak 1000 patah perkataan, tanpa tajuk atau subtajuk untuk memenuhi permintaan anda, dengan maklumat terkini mengenai spesifikasi, harga, varian, prestasi, teknologi dan trend industri otomotif di Malaysia. Pada tahun 2025, pasaran otomotif Malaysia menyaksikan pelancaran pelbagai model kereta baru dari pengeluar tempatan dan antarabangsa yang membawa pilihan lebih luas kepada pengguna di seluruh negara. Antara model yang mendapat perhatian besar termasuk SUV, sedan, kenderaan elektrik EV, dan juga model hibrid yang semakin popular kerana trend kenderaan mesra alam yang berkembang pesat. Model daripada jenama tempatan seperti Proton terus menunjukkan perkembangan yang signifikan dengan pengenalan model baharu yang direka untuk memenuhi keperluan pengguna moden, sementara jenama asing pula menjanjikan teknologi terkini dan prestasi hebat yang bersaing di pasaran Malaysia. Proton, syarikat otomotif utama Malaysia, memperkenalkan versi terbaru SUV popular Proton X50 yang menerima pembaharuan signifikan untuk tahun 2025. SUV ini kini didatangkan dalam 3 varian iaitu Executive, Premium dan Flagship dengan harga bermula sekitar RM89,800 hingga RM113,300 bergantung kepada varian. Berbanding generasi sebelumnya, X50 kini dilengkapi enjin 1.5 liter turbo 4 silinder yang lebih bertenaga dengan output maksimum sekitar 181 PS dan torque puncak kira-kira 290 Nm. Perubahan lain termasuk lampu LED baharu, roda alloy reka bentuk terbaru dan paparan infotainment bersaiz lebih besar 14.6 inci yang menyokong Apple CarPlay dan Android Auto secara wireless. Pembaharuan ini memfokuskan kepada elemen gaya yang lebih moden dan teknologi dalam kabin yang meningkatkan pengalaman pemanduan untuk generasi muda dan keluarga. Z-Wheels campur 1. Proton juga mengembangkan lagi penawaran kenderaan elektriknya dengan model E-Mas 5 yang diposisikan sebagai EV paling mampu milik di pasaran Malaysia. 2 varian ditawarkan iaitu Prim dan Premium, dengan harga anggaran sekitar RM59,800 hingga RM72,800. Varian asas Prim menggunakan motor elektrik berkuasa sekitar 79 PS dan torque 130 Nm dengan bateri 30.12 kWh yang memberikan julat pemanduan sekitar 225 km bagi setiap cas penuh. Varian Premium pula dipadankan dengan motor lebih berkuasa sekitar 116 PS, 150 Nm dan bateri kapasiti lebih besar 40.16 kWh yang boleh mencapai jarak sekitar 325 km bagi setiap cas. Model ini menarik minat golongan pengguna yang baru beralih kepada kenderaan elektrik kerana kombinasi harga yang kompetitif dan prestasi yang mencukupi untuk penggunaan harian dalam bandar. Z-Wheels. Dalam segmen EV yang lebih premium, Honda memperkenalkan Honda E-N1, SUV elektrik yang dibina di atas platform E-N Architecture F. Ia ditawarkan dalam satu varian dengan harga sekitar RM149,900 OTR tanpa insurans. Honda E-N1 digerakkan oleh bateri lithium-ion berkapasiti sekitar 68.8 kWh yang menjanjikan julat pemanduan hingga 500 km bagi setiap cas penuh. Kuasa maksimum motor elektrik adalah sekitar 204 tenaga kuda dengan torque 310 Nm, memberikan pecutan yang mantap serta pemanduan yang lancar. Reka bentuknya menggabungkan elemen estetika moden bersama teknologi pemanduan canggih yang sesuai dengan citarasa pembeli EV kelas pertengahan ke atas di Malaysia. Z-Wheels. Jenama EV antarabangsa BYD terus memperkukuh kedudukannya di Malaysia dengan pelancaran BYD Seal 6, sebuah sedan elektrik segmen C yang didakwa sebagai salah satu model EV paling luas dalam kelasnya di Malaysia. 2 varian ialah Dynamic dan Premium yang masing-masing berharga sekitar RM100,000 dan RM115,800. BYD Seal 6 dibangunkan di atas e-platform 3.0 dengan motor elektrik pacuan roda belakang dan bateri BYD Blade berkapasiti 56.64 kWh, memberikan jarak pemanduan sekitar 485 km pada penilaian NEDC.
Ia dipilih oleh ramai pembeli yang mencari keseimbangan antara teknologi terkini, prestasi serta keselesaan dalam pakej yang lebih besar daripada kereta kompak. Zig Wheels. Dalam segmen SUV premium elektrik, jenama Zig melancarkan model Zig 7X di Malaysia pada Ogos 2025. Model ini ditawarkan dalam 3 varian iaitu RWD Standard, RWD Long Range dan AWD Performance dengan harga kira-kira RM179,800 hingga RM226,800. Zig 7X dibina menggunakan seni bina 800 volt dan 2 pilihan bateri, 75 kWh LFP atau 100 kWh NCM yang mampu memberikan jarak pemanduan antara 480 hingga 615 km bergantung kepada varian dan kondisi pemanduan. Kenderaan ini menampilkan reka bentuk futuristik dengan paparan depan pintar bersaiz besar serta ciri-ciri bantuan pemanduan seperti sistem ADAS tahap 2.5. Ia juga menonjol kerana prestasi dinamik tinggi, terutama pada versi AWD Performance yang sesuai untuk pengguna yang mengutamakan gabungan prestasi dan teknologi. Wikipedia. Jenama China lain seperti Xpeng turut memperluaskan pilihan EV di Malaysia dengan model Xpeng X9 yang dilancarkan pada Mac 2025. X9 ditawarkan dalam 3 varian iaitu Standard Range 2WD Pro, Long Range 2WD Pro dan Long Range 2WD Pro Plus dengan julat pemanduan EV sehingga 590 km. Model ini menampilkan reka bentuk yang lebih elegan, ruang kabin luas dan teknologi infotainment serta bantuan pemanduan terkini yang meningkatkan pengalaman pemanduan harian, terutama bagi keluarga yang mencari MPV elektrik sebagai alternatif kepada MPV tradisional. Wikipedia. Xpeng juga memperkenalkan SUV elektrik G6 versi facelift pada Oktober 2025 dengan 3 varian, RWD Long Range Pro, AWD Performance dan AWD Black Edition. G6 yang mulanya dilancarkan pada 2024 sebagai model pertama Xpeng di Malaysia kini dipertingkat dari segi prestasi, kapasiti bateri dan elemen gaya, menjadikannya pesaing kepada model EV lain di pasaran tempatan. Wikipedia. Selain model EV dan SUV premium, terdapat kereta yang dilancarkan untuk memenuhi keperluan segmen lain juga. Contohnya, model Pro 2 Trust, sebuah SUV segmen B yang baru dilancarkan pada Disember 2025 dengan 2 varian pada harga anggaran dari RM76,100. Ia dibangunkan di atas platform DNGA B segmen yang memberi prestasi baik, penggunaan bahan api efisien dan ruang interior yang selesa untuk 5 penumpang. SUV kompak ini direka untuk pengguna muda yang mahukan gaya hidup aktif dan fleksibiliti dalam kegunaan harian tanpa kos yang tinggi. Daihatsu.com campur 1. Model lain yang turut mencuri tumpuan ialah Leapmotor B10 EV SUV yang ditawarkan dalam 2 varian dengan harga bermula sekitar RM99,800, serta model-model kompak lain seperti Wuling Bingo EV yang disebut dalam senarai kereta terbaru di Malaysia. Wuling Bingo EV adalah pengenalan kepada segmen kereta bandar elektrik yang lebih kecil, sesuai untuk pengguna yang mencari pilihan urban yang praktikal dan ekonomik di bandar-bandar besar. Zig Wheels campur 1. Sementara itu, dalam segmen SUV bukan elektrik, model Jaiku J8 juga dilancarkan pada Julai 2025 di Malaysia dengan 2 varian iaitu 2WD5 tempat duduk dan AWD6 tempat duduk. Ia menggunakan enjin petrol 2.0 liter turbocharged dengan pilihan transmisi yang lancar sesuai untuk mereka yang mencari SUV bersaiz besar dengan prestasi baik bagi keluarga besar atau perjalanan jauh. Wikipedia. Secara keseluruhan, pasaran otomotif Malaysia pada tahun 2025 menunjukkan perkembangan yang pesat dalam pelbagai segmen. Trend menunjukkan peningkatan signifikan dalam pilihan kenderaan elektrik EV dan hibrid, pencapaian teknologi pemanduan, serta penawaran model-model dengan reka bentuk moden dan spesifikasi tinggi. Model-model baharu ini bukan sahaja memberi pengguna lebih pilihan dari segi harga dan ciri tetapi juga memperkukuh evolusi industri otomotif tempatan yang semakin kompetitif dan berorientasikan masa depan. Berita pembangunan industri seperti pelaburan untuk pemasangan EV secara tempatan juga mengukuhkan lagi kedudukan Malaysia sebagai hub otomotif EV di rantau Asia Tenggara, dengan kerjasama strategik antara pengeluar global dan industri tempatan. Reuters.com